Hari ini, lawan politik kita serta beberapa pihak yang kurang senang dengan pendekatan multiculturalism dan juga multi-racial politik yang menjadi asas kepada Pakatan Harapan. Mereka bimbang kerana apa? Kerana mereka tahu dengan pendekatan ini tidak ada lagi pelindungan kepada mereka yang jual nama agama, jual nama bangsa, tetapi sakau dan puntungkan kantung dan peribadi kehidupan mereka. 1 minit ya Mak Berhormat. 2 minit. Bangi kalau tak saya halau daripada sana. Boleh. 2 minit. Gurau. MB saya. Gurau. Saya gurau je. Kadang-kadang bila gurau ni jadi serius pula kadang-kadang. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, walaupun prinsip kita harus tegas, kita akan kekal ulang anak India, anak saya, anak Melayu, anak saya, semua orang adalah rakyat Malaysia. Mereka harus dipertahankan daripada segi perlembagaannya, hak mereka, suara mereka, kita harus teruskan. Tapi dalam pada masa yang sama, rasa selamat ini kita jangan rasa bimbang ataupun jangan rasa risau. Kerana permainan politik ini tidak akan membawa ke mana-mana. Lihatlah macam mana Trump sekarang di Amerika Syarikat. Selepas menang kali kedua, dia terus kalah di negeri-negeri yang lain. Kerana terbukti gaya pendekatan yang cuba dibawa untuk membawa politik far right, pendekatan politik melampau dan ekstrim ini memang nampak popular, tetapi kita harus bekerja. Ini masanya bukan untuk kita merintih, untuk kita sedih. Kita yakin dengan stand kita. Kita ada bukti kita di negeri-negeri kita. Kita ada bukti bagaimana kejayaan kita kukuhkan ringgit, stabilkan negara. Sekarang turun bawah, siapa pun kita akan hadapi. Di Johor, di Melaka, di mana-mana. PH berdiri tegak, pertahankan rakyat, jaga nasib rakyat dan pastikan PH terus menang. PH terus. Pakatan Harapan. Reformasi. Terima kasih Bangi. Itu dia. Sebab tu kita bagi 2 minit.